untuk swap aset dari perak ke emas ikut gelombang ekonomi dunia. Dan bila anda tahu cara nak main dengan ratio ni, anda bukan sekadar beli emas tuan-tuan. Anda kira macam manipulate the system lah, tapi cara yang betul. Anda sebenarnya mencipta jalan untuk kaya dengan cara anda sendiri. Dan sekarang saya akan bawa anda tengok perjalanan sejarah bagaimana ratio ini berubah sepanjang 50 tahun ke belakang. Bila anda nampak pattern dia, anda akan sedar peluang sedang terbuka depan mata. Tapi ia tak tunggu anda. Ia akan bersama orang yang mengambil peluang. Dan sekarang saya nak bawa anda masuk ke satu perjalanan sejarah yang bukan sekadar sejarah pasaran. Tapi ini adalah sejarah bagaimana orang biasa jadi kaya luar biasa dan orang kaya jadi bertambah-tambah kaya dengan ilmu yang sangat sedikit orang tahu, iaitu gold to silver ratio. Kita akan tengok perjalanan gold to silver ratio dari tahun 1970 sampai ke hari ini. Dan bila anda dengar betul-betul, anda akan nampak satu pattern, satu corak yang tersembunyi yang disorok dari pengetahuan awam selama berdekat-dekat. Tahun 1971, Presiden USA, nama dia Richard Nixon shock. Dia punya sejarah, ketika itu Amerika dia buang standard emas. Pada tahun 71 ni, Presiden ini dia buat satu keputusan paling besar dalam sejarah ekonomi moden. Dia hapuskan sandaran standard emas. Maksud US dollar ni dah tak lagi disandarkan kepada emas fizikal. Kesannya dunia mulalah cetak duit sesuka hati dia. Inflasi makin naik, harga barang makin naik. Orang dah mula tak percaya kepada dolar tu sendiri. Kepercayaan kepada dolar dah mula runtuh. Apa jadi kepada nisbah emas dan perak ni pada masa itu? Nisbah ini mula naik sekitar 20 kepada 40 dalam beberapa tahun. Pelabur mula takut. Maka disebabkan mereka takut, mereka mula simpan emas. Perak masih belum diberi perhatian masa tu. Tapi ada yang mula kumpul perak masa tu dalam diam-diam. Dan menjangkau ke tahun 1980, krisis inflasi terburuk dan kenaikan harga gila-gila. Satu peristiwa paling penting berlaku. Harga perak naik sampai $50 per ounce. Tinggi tu. Dan ratio jatuh ke paras terendah dalam sejarah moden. 15:1. Tahu kenapa? Inflasi gila-gila. Kadar faedah, interest rate naik bencana. Semua orang takut dengan duit fiat. Duit fiat tu jadi hilang nilai. Dunia jadi dalam keadaan panik. Seperti mana keadaan masa COVID itu. Tapi ada seorang pelabur bijak. Nama dia Nelson Bunker Hunt. Dia beli berjuta-juta ounce perak waktu harga masih murah tu. Dan bila ratio jatuh, dia jadi multi-billionaire. Bayangkan, hanya dengan satu ratio, satu ilmu boleh ubah seluruh hidup menjadi kekayaan hidup dia.